usahawan Johor teguh berdiri, semangat juang hadapi skalanya. PUJB teguh kekal bersama. Mari bersatu bangunkan negeri, atur langkahmu menuju prestasi. Dalam usaha kita tak sendiri, kita kuat bawa perubahan ini. Berjuanglah usahawan Johor, teguh berdiri terus maju. Dengan PUJB mara bersama, kita buktikan kita mampu. Berjuanglah usahawan Johor, teguh berdiri terus maju. Dengan PUJB mara bersama, kita buktikan kita mampu. Di langkah kecil ada harapan, di tangan kita ada masa depan. Tak gentar badai atau rintangan, kita harungi penuh harapan. Satukan hati, satu tujuan, mimpi pasti jadi kenyataan. Tekad usaha jangan lelah, pasti kita kecapi nikmatnya. Berjuanglah usahawan Johor, teguh berdiri terus maju. Dengan PUJB mara bersama, kita buktikan kita mampu. Berjuanglah usahawan Johor, teguh berdiri. Selamat pagi. Salam Amazing PJB, salam PJB kesayangan usahawan. Okay, so untuk podcast ataupun borak niaga untuk episod 11 kali ni, ada di sebelah saya ni adalah salah satu pengarah yang berkaitan dengan keusahawanan. Tapi sebelum kita nak kongsikan perkongsian ataupun hari ni berkenaan dengan orang kata podcast ataupun borak niaga kita hari ni, suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada orang kata viewers ataupun penonton ataupun usahawan kita di luar sana untuk mengikuti segala social media kami, iaitu Perbadanan Usahawan Johor, dan juga boleh ikuti kupasan hari ni kita bersama dengan kita punya tuan pengarah hari ni di dua platform media kita yang live, di Facebook kita iaitu Perbadanan Usahawan Johor, dan juga TikTok kita PUJB.official. Dan juga kalau nak ikuti ulang siar berkenaan dengan program hari ni, katanya tak boleh, pagi ni ada nak menyediakan perniagaan ataupun ni nak menyediakan, orang kata nak meniaga petang, so kata tak sempat kan, so boleh tengok balik di YouTube kita iaitu PUJB TV. Okay, so untuk perkongsian hari ini agak menarik pada kami, iaitu kupasannya lebih berfokus kepada koperasi. Jadinya saya tampilkan untuk hari ini bersama-sama dengan kami untuk kupasan, iaitu saya undang Encik Mahzan bin Nordin, iaitu pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan pengarah sihat Tuan? Alhamdulillah. Okey, daripada pejabat ya tadi? Daripada Wisma Persekutuan. Okey. Terima kasih Tuan kerana sudi orang kata berkongsi berkenaan dengan skim produk dan perkhidmatan SKM Negeri Johor. Mungkin juga ada penonton ataupun usahawan ataupun bakal usahawan ataupun individu di luar sana yang tidak mengetahui atau yang tidak mengetahui, mungkin mengetahui tapi pengetahuan tu amat sedikit berkenaan dengan fungsi dan peranan SKM sendiri dalam membantu koperasi ataupun usaha-usahawan yang terlibat secara langsung dalam koperasi ini. Jadi sebagai pengenalannya Tuan Pengarah untuk hari ini, mungkin boleh kongsikan kepada kita lah SKM ni sebenarnya siapa di sisi ataupun di mata usahawan sendiri. Terima kasih saya ucapkan pada Puan Izian. Sama. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Perbadanan Usahawan Johor kerana sudi menjemput Suruhanjaya Koperasi Malaysia
untuk memberikan beberapa pencerahan kepada usahawan di luar sana berkenaan dengan koperasi. Sebenarnya SKM dengan PUJB ni kita di bawah suatu bumbung yang samalah. Di bawah Esko Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan kita juga berada dalam mesyuarat Pembangunan Usahawan Negeri Johor yang dipungsikan oleh YB Esko, Tuan Muhammad Airi bin Muhammad Shah, untuk kita membincangkan berkenaan dengan usahawan dan macam mana usahawan dan koperasi ni boleh bergerak secara bersama. Jadi Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni adalah sebuah agensi pengawal seliaan koperasi. Satu-satunya agensi pengawal seliaan koperasi di Malaysia. Dan bersama-sama dengan SKM, kita juga ada agensi lain. Contohnya macam Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia ni dia lebih kepada pendidikan dan latihan kepada lembaga koperasi dan juga kepada pengurusan koperasi. Jadi untuk makluman semua, Puan Izian dan audiens, asal-asal SKM ni adalah Jabatan Pembangunan Koperasi. Ataupun sebelum tu lagi adalah Jabatan Kemajuan Kerjasama. Dan di Malaysia ni, gerakan koperasi telah bermula daripada tahun 1922 lagi. Iaitu menghampiri 104 tahun. Dan peranan masa tu kita panggil Jabatan Pembangunan Koperasi. Tujuannya adalah untuk membantu petani-petani di luar bandar, dan juga kita nak membantu penjawat awam pada masa itu untuk mengelakkan daripada meminjam daripada pihak luar, dan sebaiknya meminjam daripada syarikat kerjasama. Jadi Alhamdulillah pada 2008 SKM telah ditubuhkan bagi mengambil alih peranan Jabatan Pembangunan Koperasi. Jadi untuk makluman Puan Izian dan juga audiens di luar sana, dahulunya kita ada 3 pendaftar koperasi. Yang pertamanya adalah Jabatan Pembangunan Koperasi, yang keduanya adalah Lembaga Pertubuhan Peladang, dan juga Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Jadi apabila bermulanya SKM pada tahun 2008, maka kerajaan telah menetapkan bahawa hanya ada satu saja pendaftar koperasi, iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi mana-mana koperasi di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang, di bawah LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, diletak di bawah satu bumbung, iaitu di bawah SKM. Dan sekarang ni SKM adalah satu-satunya agensi pengawal seliaan koperasi di Malaysia. So mungkin juga Tuan Pengarah sendiri boleh kongsikan jugalah orang kata visi ataupun misi fungsi SKM sendiri kepada ni, kepada penonton juga di luar sana. Visi SKM adalah peneraju kecembalangan koperasi bagi menjadikannya penyumbang berkesan kepada pembangunan negara. Jadi SKM sebenarnya Puan Izian, dia memakai 2 topi. Kadang-kadang dia pakai topi pembangunan. Dalam masa sama, dia memakai topi kawal selia. Jadi tujuannya adalah untuk kita memastikan bahawa koperasi itu kompetitif, berdaya tahan, berdaya saing, progresif dan berintegriti. Sebab itulah koperasi ni dia boleh menceburi dalam pelbagai sektor ekonomi. Nanti saya akan terangkanlah apa sektor-sektor ekonomi tersebut. Dan SKM daripada penumbuhan koperasi sehinggalah kepada pembatalan koperasi, semuanya dilaksanakan oleh SKM.
Kita kalau saya nak rujuk kepada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Suruhanjaya Syarikat Malaysia mungkin peranannya adalah untuk mengawal selia syarikat. Tetapi SKM dia memegang dua topi tadi. Selain daripada kita mendaftarkan koperasi, kita juga membangunkan koperasi dan kita memastikan tadbir urus koperasi ini teratur dan berkesan. Maksudnya aktiviti yang dijalankan oleh koperasi mematuhi segala perundangan. Kita ada Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 dan selain daripada itu kita ada Akta Koperasi, kita ada peraturan-peraturan, kita ada garis panduan dan sebagainya lah. Okay. Itu adalah sedikit sebanyak lah berkenaan dengan VC SKM. Okey. Tadi kita dah cerita sikit Tuan Pengarah berkenaan dengan pengenalan SKM tu bagaimana. Kemudian ni kita dah masuk pula part visi, misi dan fungsi SKM juga dalam membantu koperasi. Mungkin ada usahawan ataupun bakal mungkin potensi-potensi yang nak membentuk satu entiti koperasi yang kita panggil tu. Mungkin Tuan Pengarah boleh kongsikan sedikit definisi sebenar koperasi tu apa sebenarnya? Kalau ikut pada tafsiran Akta Koperasi 1923, koperasi artinya suatu pertubuhan orang berotonomi yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi keperluan, aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka melalui suatu perusahaan milik bersama dan dikawal secara demokrasi yang berdaftar di bawah akta ini. Jadi kalau saya nak terangkan berkenaan dengan koperasi ini, yang pertama tugas koperasi adalah untuk mencari anggota yang boleh menjalankan aktiviti perniagaan koperasi. Pada masa ini bilangan minimum untuk menjadi anggota koperasi adalah seramai 20 orang. Jadi mana-mana usahawan ataupun masyarakat di luar sana yang ingin mendaftarkan koperasi, mereka hendaklah mencari suatu kumpulan manusia yang mempunyai sosioekonomi yang sama. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh di kawasan Felda. Di mana kawasan Felda ni kita tahulah terdiri daripada peneroka Felda yang tinggal di kawasan Felda. Jadi sosioekonomi mereka ini adalah sama, iaitu untuk membangunkan tanah kelapa sawit untuk dijual ke kilang dan sebagainya lah. Jadi peneroka-peneroka yang ada di tanah rancangan Felda ini, setiap daripada peneroka ini mereka akan mengusahakan tanah mereka sebaik mungkin. Daripada proses membaja, meracun, pruning, menyelenggara tanah sawit dan sebagainya. Manakala tugas koperasi adalah memastikan aktiviti tuai dijalankan oleh koperasi dan aktiviti pengangkutan buah tandan segar sawit tu juga dilaksanakan oleh koperasi. Jadi di kalangan peneroka-peneroka Felda ni, mereka memang sangat memerlukan koperasi. Dari segi pengangkutan buah tandan segar ke pusat timbang dan seterusnya ke kilang sawit lah yang dimiliki oleh pihak Felda. Jadi itulah keperluan bersama bagi peneroka-peneroka di kawasan Felda tersebut. Dan saya ambil contoh yang lain seperti mana koperasi sekolah. Murid-murid dalam satu premis sekolah, mereka memerlukan satu kedai untuk membeli keperluan buku tulis, pakaian sukan, alat tulis dan sebagainya lah. Sebab itu di koperasi sekolah kita ada kedai koperasi sekolah untuk menjual apa-apa saja peralatan sekolah kepada murid-murid sekolah. Jadi itu adalah keperluan bersama murid-murid di situ. Dan itulah seninya koperasi, di mana kita akan memikirkan apakah aktiviti ekonomi yang diperlukan oleh anggota-anggota koperasi. Sebab itulah dalam konsep berkoperasi ni, kita berniaga secara berjemaah. Kita berniaga secara bersama-sama. Kalau kita berniaga seorang, mungkin kita kaya seorang. Kalau kita berniaga secara 20 orang, bilangan koperasi,
kita kaya lah bersama-sama. Itu saja. Okay. So menarik perkongsian daripada Tuan Pengarah Okay. menggunakan words-words seperti berjemaah tadi dengan Berjemaah. seni tu tadi. Seni tu lah. Okay. Okey, mungkin juga Tuan Pengarah boleh kongsikan juga dalam orang kata nak mencipta ataupun menubuhkan satu-satu koperasi tu, mungkin dia ada prinsip-prinsip utama yang nak menjadi tonggak ataupun pegangan dalam operasi sebuah koperasi itu juga. Tuan Pengarah, mungkin boleh juga kongsikan juga pada penonton. Okay. Ya, kalau kita nak bercerita pasal prinsip-prinsip koperasi ni, izinkan saya Puan Izian Boleh. saya nak memetik daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Surah Al-Ma'idah ayat nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Okey, artinya hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam perkara kebajikan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara maksiat dan pencerobohan. Iaitu pencerobohan ni iaitu melanggar perintahnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaannya kepada yang melanggar perintahnya. Jadi sebenarnya konsep koperasi ini telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui surah Al-Ma'idah ayat nombor 2. Iaitu kita hendaklah bertolong-tolongan di antara sesama kita. Saya ambil contoh kalaulah anak kita nak melangsungkan perkahwinan pada zaman dahulu-dahulu kala lah Puan Izian, zaman mak bapak kita ni kan. Betul. Saya ingat dalam masa 6 bulan lah sebelum melangsungkan upacara perkahwinan tersebut, kita telah mewawarkan satu kampung. Saya kebetulan saya daripada kampung Parik Muin 1 di bahagian Batu Pahat, dah diwawarkan lah kepada seluruh jiran-jiran kita ni untuk upacara perkahwinan ini. Jadi masyarakat di sana tu dia akan mula memikirkan lah macam mana nak menjadikan majlis walimatul urus ni dengan pelibatan semua penduduk kampung. Kalau dahulu kala apabila kita melaksanakan kenduri ni, kita akan jemput satu kampung. Kadang-kadang dengan kenduri kampung sebelah pun kita akan jemput sekali untuk hadir majlis perkahwinan tersebut. Jadi inilah konsep tolong-menolong yang telah dinyatakan oleh Allah SWT melalui surah Al-Ma'idah tadilah. Jadi kalau kita lihat konsep tolong-menolong ini memang dah ada pada masyarakat kita lah. Sebab itulah kita ada prinsip koperasi di mana kerjasama atau tolong-menolong ni kita kita jadikan dia secara formal melalui, kalau dulu syarikat kerjasama, sekarang ni melalui koperasi dengan keanggotaan sukarela dan terbuka. Dan yang keduanya, dalam koperasi juga dia seperti mana pertubuhan, dia ada mesyuarat agung. Jadi anggota-anggota ni dia akan menentukan hala tuju koperasi. Dia akan menentukan siapakah yang akan dilantik sebagai lembaga koperasi dan siapakah yang akan dilantik sebagai jawatan kuasa audit dalaman dan sebagainya lah. Jadi melalui prinsip koperasi, kita memang galakkan anggota itu sendiri terlibat dalam produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh koperasi. Saya ambil contoh kalau di kawasan, saya suka menyebut perkataan Felda. Sebab kebanyakan koperasi-koperasi yang berjaya di Johor khususnya adalah koperasi-koperasi peneroka di bawah Felda. Saya ambil contoh Felda Air Tawar 5. Di sana kita lihat peneroka-peneroka selain daripada menjalankan aktiviti sawit, mereka juga perlukan suatu kedai untuk membeli barang keperluan asas mereka. Nak beli beras, nak beli tepung, minyak masak dan sebagainya lah. Jadi kedai koperasi, kedai runcit koperasi diperlukan di kawasan Felda Air Tawar 5 tersebut. Sebab itulah ada terwujudnya sekarang ini, bukan kata kedai runcit, kita panggil mini market.
di Felda Air Tawar 5. Begitu juga di Felda Ulu Tebrau. Felda Ulu Tebrau juga mereka memerlukan satu kedai runcit yang diuruskan oleh koperasi. Jadi sekarang ini kita lontarkan balik soalan kepada anggota koperasi. Kalau mereka nak membeli beras, mereka nak membeli tepung, minyak masak dan sebagainya, mereka boleh memilih sama ada nak membeli di kedai koperasi atau membeli di kedai milik individu yang tidak diuruskan oleh koperasi. Sebab itu dalam prinsip koperasi kita memang menekankan penglibatan ekonomi oleh anggota. Sesuatu koperasi berjaya disebabkan oleh sokongan daripada anggotanya. Sebab itu di SKM selain daripada prinsip penglibatan ekonomi oleh anggota, kita ada autonomi dan kebebasan. Ini adalah prinsip yang kita rasa sangat relevan dengan koperasi, di mana mereka menentukan hala tuju mereka sendiri. Mereka menentukan aktiviti perniagaan apakah yang perlu dijalankan oleh koperasi selaras dengan sosioekonomi anggota tersebut. Dan selain daripada itu, prinsip koperasi kita ada pendidikan, latihan dan maklumat. Jadi prinsip ini biasanya dilaksanakan oleh Institut Koperasi Malaysia, dan kita juga ada prinsip kerjasama antara koperasi. Memang kita menggalakkan koperasi ini untuk berinteraksi dengan koperasi-koperasi yang lain, dan selain daripada itu prinsip koperasi ada mengambil berat terhadap masyarakat. Saya ambil contohlah macam di sekolah, kita ada koperasi sekolah. Kadang-kadang ni sekolah ni apabila mereka nak melaksanakan sukan, memerlukan suatu belanja yang besar. Jadi kita menggalakkan koperasi ni kadang-kadang diwujudkan satu tabung. Satu tabung iaitu satu tabung kebajikan sekolah. Jadi mana-mana sekolah yang memerlukan sokongan daripada koperasi sekolah, jadi bolehlah menggunakan tabung kebajikan sekolah tersebut yang diuruskan oleh koperasi. Inilah kita lengkap-melengkapi lah antara koperasi dengan masyarakat di luar sana. Okey, dengar tu pengarah kata saling melengkapi antara each other. Okey. Mungkin juga Tuan Pengarah boleh kongsikan juga, sebab kita tahu koperasi adalah satu entiti yang berjemaah tadi macam Tuan Pengarah kata. So apa perbezaan antara koperasi dan juga syarikat biasa atau syarikat swasta biasa? Mungkin boleh kongsikan apa yang membezakan antara mereka berdua ni. Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kita nak menubuhkan sesuatu koperasi, yang pertama kita akan cari sekumpulan manusia yang mempunyai sosioekonomi yang sama. Contohnya macam di kawasan Felda, di kawasan sekolah, terdiri daripada murid sekolah dan kaki tangan sekolah tersebutlah. Kita fokus kepada sosial terlebih dahulu. Sosio itu kita fokus terlebih dahulu, barulah kita fikirkan tentang ekonomi. Ekonomi itu yang saya sebutkan tadilah, aktiviti perniagaan apa yang sesuai dengan sesuatu perkumpulan manusia tadi. Jadi dia lebih menitik beratkan tentang sosial. Berbanding dengan syarikat ataupun swasta, kadang-kadang kita pun belajar masa di universiti dulu, kalau boleh kita nak memaksimumkan keuntungan sebaik mungkin. Itu adalah barangkali lah objektif syarikat. Tetapi dalam konsep berkoperasi, dahulu kalanya saya bagi tahu audien di luar sana, dulu kita menggunakan perkataan lebihan. Lebihan daripada aktiviti perniagaan koperasi. Cuma baru-baru ini saja sejak daripada tahun 1993 kita menggunakan perkataan keuntungan. Nak memudahkan pemahaman di kalangan masyarakat di luar sana. Sebenarnya konsep berkoperasi bukan untuk memaksimumkan keuntungan. Konsep berkoperasi adalah supaya produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh koperasi dilanggani oleh anggotanya
dan juga masyarakat setempat. Dahulu kala kita ada satu konsep iaitu potongan langganan. Potongan langganan ni bermaksud apabila kita berbelanja di kedai koperasi, contohlah kita berbelanja setahun RM1,000, maka koperasi boleh menetapkan mana-mana anggota yang berbelanja sehingga RM1,000 kita boleh pulangkan balik dalam bentuk potongan langganan. Dia contohnya macam rebate ataupun sekarang ni kita panggil macam cash voucher lah. Kita belanja RM1,000 kita dapat RM100 pulangan. Itu adalah sebenarnya konsep koperasi yang asal, iaitu potongan langganan kepada anggota koperasi. Namun sekarang ni kita lihat konsep potongan langganan ni diamalkan oleh syarikat, contohnya oleh dulu kita ada macam kad bonus link. Ingat tak bila kita berbelanja kita akan dapat kita boleh tebus lah barang-barang melalui bonus link. Kalau kita menggunakan credit card juga, dia ada point system yang kita boleh tebus, katalah kita nak tebus kettle ke, nak tebus cerik, periuk nasi dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah konsep koperasi yang asal. Kita berbelanja di kedai koperasi dan koperasi memulangkan balik dalam bentuk rebate ataupun potongan langganan. Itu adalah sebenarnya tujuan kita berkoperasi. Dan dalam koperasi, kita memang mengamalkan demokrasi di mana satu anggota mempunyai satu undi. Berbeza dengan syarikat. Syarikat undi ada berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dan kalau syarikat dia boleh melantik proksi untuk adil, katalah AGM, dipanggil AGM. Dalam koperasi kita tak boleh melantik proksi. Maksudnya anggota itu sendiri perlu hadir ke mesyuarat agung koperasi. Dan selain daripada itu, dari segi pengurusan, anggota lembaga dilantik dalam mesyuarat agung tahunan, dan kalau syarikat tu lembaga pengarah ditentukan oleh pemegang saham terbesar. Dalam koperasi, hak milik adalah anggota dan syarikat hak milik adalah pemegang saham. Dan juga keuntungan itu balik semula kepada anggota dalam koperasi. Kalau syarikat, manfaat tu kepada pemegang saham. Itulah perbezaan antara sikit sebanyaklah koperasi dengan syarikat. Kepada penonton di luar sana, so harapnya dapat membezakanlah antara koperasi dan juga syarikat swasta. Okey, so pada penonton yang baru sahaja menonton untuk episod podcast kali ini bersama-sama dengan kami untuk hari ini di bawah skim produk dan perkhidmatan iaitu Encik Mahzan, iaitu Tuan Pengarah daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang kita bincangkan hari ini berkenaan dengan skim ataupun produk perkhidmatan yang ditawarkan oleh SKM Johor. Okey, Tuan Pengarah. Mungkin juga ada di sebalik ahli-ahli yang join ni untuk orang kata berkoperasi. Mungkin ada faedah-faedah khusus yang boleh ataupun yang bakal dimenikmati oleh individu-individu tersebut apabila memilih untuk berkoperasi. Mungkin juga boleh kongsikan kepada penonton kita di luar sana. Okey. Dia sebenarnya kalau kita nak cerita manfaat berkoperasi ni antara lain yang pertama, pengumpulan modal itu boleh dibuat bagi membolehkan sesuatu aktiviti perniagaan dijalankan. Saya terpaksalah membandingkan dengan syarikat. Bila kita nak daftarkan syarikat, pertama sekali kita kena berhubung dengan setiausaha syarikat, company secretary, dan biasanya kos untuk menubuhkan syarikat itu mungkin lebih kurang 1,500 hingga 2,000. Jadi untuk mendaftarkan koperasi ni puan, saya nak sebut pun mungkin audiens di sana agak terperanjat. Dengan RM100 sahaja boleh mendaftarkan koperasi. Jadi kalau kita bahagikan RM100 dengan 20 orang, setiap seorang bakal anggota ni perlu membayar RM5 saja untuk mendaftarkan koperasi. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, dalam gerakan koperasi, kita boleh memberikan dividen
10% atau melebihi 10% berdasarkan keuntungan bersih koperasi. Saya kalau ikut pada purata di Johor ni, kebanyakan koperasi memberikan dividen sekurang-kurangnya 10%. Yang inilah saya dapati melalui kajian awal saya, kebanyakan koperasi memberikan dividen 10%. Jadi apakah salahnya kita sebagai anggota kita melabur dalam koperasi? Sebab bila kita melabur dalam koperasi, kita menentukan hala tuju koperasi itu sendiri. Kita menentukan nasib kita sendiri dalam aktiviti perniagaan dan way forward di masa hadapan. Dan selain daripada itu, anggota-anggota menikmati pulangan atas langganan berdasarkan produk dan perkhidmatan yang dilanggani, dan juga kita boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat agung koperasi. Kita boleh memberikan cadangan macam mana nak memperbaiki prestasi koperasi di masa hadapan. Dan dalam mesyuarat agung tahunan, biasanya kita akan membentangkan penyata kewangan koperasi untuk setahun yang sebelumnya, untuk anggota koperasi membahaskan, membincangkan dan bertanya berkenaan apa-apa perbelanjaan yang dilaksanakan bagi setahun yang lepas. Dan anggota juga boleh merancang dalam bentuk belanjawan perbelanjaan di masa akan datang. Sebab itu pada koperasi-koperasi di negeri Johor ni, saya menggalakkan mereka juga mempunyai visi dan misi masing-masing. Supaya bila kita ada visi dan misi, kita boleh merancang perjalanan koperasi untuk sekurang-kurangnya 5 tahun yang akan datang. 5 tahun akan datang, supaya di Johor ni berselari dengan gagasan Maju Johor tahun 2030, dan juga jangka panjang untuk 15 dan 20 tahun yang akan datang. Jadi dalam berkoperasi, kita menentukan nasib kita sendiri. Okay. Itulah dia punya beauty lah koperasi. Selain daripada itu, dalam koperasi, bila kita dah dapat dividen sekurang-kurangnya 10%, koperasi juga ada tabung kebajikan untuk kemalangan, bencana alam, perkahwinan, persaraan, menunaikan haji, tabung pendidikan anak-anak anggota, khairat kematian dan sumbangan kepada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan selain daripada itu, SKM dan IKMA sentiasa menjadikan suatu hubungan yang rapat, di mana kadang-kadang kita minta pihak IKMA untuk memberikan program kesedaran kepada anggota koperasi supaya sentiasa menyokong apa-apa saja aktiviti perniagaan koperasi. Okey. Tadi Tuan Pengarah kita dah mention pasal beauty. Tadi seni dan jemaah, so saya juga pasal beauty pula. The beauty of the koperasi itu sendiri. Okey, mungkin kita dah bercerita berkenaan dengan faedah sekiranya individu-individu yang berminat nak join bawah koperasi. Mungkin juga Tuan Pengarah mungkin boleh sharekan jugalah kepada orang di luar sana. So sebenarnya koperasi ni ada berapa jenis Tuan Pengarah dia punya koperasi tu? Okey, koperasi yang boleh didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia terdiri daripada 3 jenis, iaitu koperasi asas, koperasi menengah dan koperasi atasan. Koperasi asas di mana bilangan koperasi hendaklah minimum 20 anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota mengikut prinsip-prinsip koperasi. So koperasi asas basically dianggoti oleh anggota individu. Manakala koperasi menengah terdiri daripada koperasi-koperasi asas saja, dan matlamatnya ialah untuk memudahkan operasi koperasi-koperasi sedemikian. Saya mengambil contoh di Johor kita ada satu koperasi menengah, iaitu Gabungan Koperasi Felda Johor Berhad, di mana anggotanya terdiri daripada koperasi-koperasi Felda. Contohnya koperasi Felda Air Tawar 1, Felda Air Tawar 2, Air Tawar 5. Mereka ni akan menjadi anggota kepada koperasi menengah tersebut. Dan koperasi atasan terdiri daripada koperasi menengah saja atau koperasi menengah, dan asasnya
asas dan matlamat untuk memudahkan koperasi sedemikian. Jadi di Malaysia ni sebenarnya pada masa ini kita ada satu koperasi peringkat atasan. Kalau Puan pernah dengar Angkasa. Angkasa itu adalah sebuah koperasi atasan di mana anggota-anggotanya terdiri daripada koperasi menengah dan juga koperasi asas. Jadi di Johor ni sebenarnya saya lebih menekankan usahawan-usahawan dan masyarakat di luar sana untuk menubuhkan koperasi asas terdiri daripada 20 orang individu. Okay. So boleh ke kalau saya tanyakan, kalau di Johor sendiri, so berapa jumlah koperasi sebenarnya yang mendaftar dengan SKM? Okey, berdasarkan perangkaan 31 Disember 2025, kita ada sebanyak 1,409 koperasi yang ada di negeri Johor. Alright. So mungkin juga Tuan Pengarah boleh kongsikan pada kita jugalah. So siapa sebenarnya yang layak, yang boleh menjadi anggota koperasi tu mengikut undang-undang koperasi kita? Okey, dalam Akta Koperasi 1993 melalui Seksyen 26 tersebut menggariskan keanggotaan koperasi hanya terbuka kepada warga negara Malaysia sahaja. Dan individu itu hendaklah mencapai umur 18 tahun bagi koperasi dewasa atau bagi koperasi sekolah telah mencapai umur 12 tahun. Dan antara syarat lain untuk layak menjadi anggota koperasi, dia hendaklah bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi koperasi. Jadi saya ingin nak menjelaskan sikit kawasan operasi koperasi ini sebenarnya merujuk kepada di mana koperasi boleh mendapatkan keanggotaannya. Contohnya kalau kita lihat di Felda Tenggaruh 1. Jadi undang-undang kecil koperasi menetapkan hanya peneroka yang tinggal di Felda Tenggaruh 1 saja yang boleh menjadi anggota koperasi tersebut. Jadi sebenarnya kawasan operasi merujuk kepada di mana koperasi untuk mendapatkan keanggotaannya. Walau bagaimanapun, koperasi boleh berniaga di mana-mana saja. Di Malaysia pun boleh, di luar negara pun boleh. Itu tidak ada kekangan. Selain daripada itu, kita juga menetapkan sekatan kepada masyarakat di luar sana untuk menjadi anggota koperasi. Contohnya, jika seseorang itu didapati bankrupt atau didapati telah melakukan kesalahan boleh daftar, mereka ini tidak boleh menjadi anggota koperasi. Itu ada sekatan lah. Alright. So mungkin juga Tuan Pengarah boleh kongsikan satu lagi berkenaan dengan dari mana datangnya sumber dana yang awal bagi sebuah koperasi untuk menggerakkan aktiviti perniagaan. So mungkin juga sebab kita pun ada soalan daripada penonton Facebook kita, dia yang bertanyakan boleh ke koperasi ni buat crowdfunding untuk mendapatkan dana. Mungkin menjawablah agaknya ya. Dia sumber dana koperasi ni yang pertama, apabila seseorang itu untuk diterima menjadi anggota koperasi, pertamanya dia kena bayar fee masuk. Fee masuk ni biasanya ditetapkan oleh koperasi. Dan juga apabila diterima sebagai anggota koperasi, dia hendaklah membayar modal share. Dan biasanya kalau saya lihat di Johor ni, minimum share adalah RM100. Macam fee tu contohnya RM10. Kalau fee tu memang kita tak pulangkan balik lah. Tapi kalau share ini itu adalah simpanan anggota tersebut. Dan bagi koperasi kredit, kita dalam Akta Koperasi 1993 memang menetapkan setiap anggota perlu melanggan modal yuran. Jadi modal yuran ni minimum pada masa ini adalah RM30. Jadi setiap bulan dia akan melanggan modal yuran RM30. Dan tujuan
modal yuran ni adalah untuk koperasi memberikan pembiayaan peribadi kepada anggota-anggotanya. Saya suka nak reflect balik sejarah koperasi sekejap Puan Izian. Boleh. Dahulunya koperasi kredit ni namanya adalah syarikat kerjasama Okey. jimat cermat Shit. pinjam meminjam. Jadi anggota-anggota koperasi dia kena jimat cermat dulu. Jadi jimat cermat tu melalui yuran setiap bulan. Dan kemudian daripada yuran terkumpul tu untuk diberikan pembiayaan peribadi kepada anggota-anggota koperasi. Dan berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya dalam Akta Koperasi 1993 juga membolehkan kita panggil simpanan khas. Okey. Simpanan khas tu kalau bahasa luar tu crowdfunding lah. Okey. Tapi walau bagaimanapun crowdfunding ini sekiranya koperasi nak laksanakan, perlulah mendapatkan kelulusan daripada SKM terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini SKM akan bertindak seolah-olah Suruhanjaya Security. Kita akan mewajibkan koperasi itu untuk menyediakan prospektus terlebih dahulu. Jadi kita akan kaji dari segi prospektus koperasi, standard itu sama macam Suruhanjaya Security. Dan juga kita akan mewajibkan koperasi tersebut untuk melantik pemegang amanah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Jadi peranan SKM ni pelbagai Puan Izian. Sekejap macam Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ni kita mengawal selia koperasi kredit. Di mana operasi koperasi kredit ni umpama macam institusi kewangan yang berlesen. Kalau crowdfunding ni peranan SKM dah macam Suruhanjaya Security. Kita pula memantau prospektus koperasi. Tujuannya adalah supaya SKM melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi. Okey. Jelas, harapnya menjawablah soalan penonton daripada FB kita. Okey, Tuan, kita ke commercial break sebentar. Kemudian kita teruskan lagi untuk session seterusnya. Okey. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Ini Ali, seorang usahawan muda yang baru memulakan perniagaan pertamanya di Johor. Visi kami di PUJB adalah untuk menjadikan Johor sebagai pusat keusahawanan terkemuka di Malaysia. Dengan misi untuk menyediakan sokongan dan sumber yang diperlukan, kami berusaha memacu pertumbuhan ekonomi melalui kejayaan usahawan tempatan.
Terpadu memberikan akses kepada maklumat peniaga, sokongan jaringan, serta pelbagai peluang perniagaan yang dirancang untuk membantu usahawan mengembangkan perniagaan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Kami mensasarkan untuk menjadikan PJB satu-satunya ataupun agensi utama kerajaan negeri yang membantu usahawan, mendidik usahawan bagi melahirkan usahawan yang lebih baik, yang lebih berdaya maju, lebih produktif dan lebih berkualiti lah di Johor, insyaAllah. PJB telah memberikan sokongan yang sangat luar biasa dan juga bimbingan kepada saya. Mereka telah membantu saya menjalankan perniagaan ini dengan yakin. Kini impian saya telah menjadi kenyataan setiap hari. Terima kasih PJB. Terima kasih terhadap Terima kasih kepada PJB dan Kerajaan Johor. Terima kasih kerana menonton. Sertai kami di Perbadanan Usahawan Johor dan bersama-sama kita akan mencipta kejayaan. Okay, selamat kita bertemu kembali untuk podcast ataupun Borak Niaga untuk episod 11 hari ini bersama dengan Encik Mahzan bin Nordin iaitu pengarah SKM Negeri Johor bagi sesi perkongsian podcast ataupun Borak Niaga. Okey Tuan Pengarah, mungkin boleh kongsikan kepada kita jugalah. Tadi kita dah ceritakan pasal sumber dana koperasi, macam mana cara dia dan bagaimana digerakkan. Kemudian juga boleh kongsikan pada kita apakah dia punya obligasi ataupun tanggungjawab utama seseorang tu selepas once dia dah confirm nak join ni koperasi. So apa dia punya tanggungjawab dia lah. Okay. Terima kasih Puan Izian. Okay, untuk kita mendaftarkan koperasi baru, biasanya SKM akan mensyaratkan supaya bakal-bakal anggota ini untuk mengadakan mesyuarat agung permulaan koperasi. Jadi tujuan mesyuarat agung permulaan koperasi adalah untuk mendaftarkan koperasi. Jadi semasa mesyuarat agung permulaan, SKM akan membekalkan kit pendaftaran. Jadi antara dokumen yang ada dalam kit pendaftaran adalah undang-undang kecil koperasi. Jadi di situ dijelaskan tanggungjawab sebagai anggota. Pertamanya adalah untuk mencarum share. Share ditetapkan dalam mesyuarat agung permulaan berdasarkan keupayaan ekonomi bakal-bakal anggota. Dan selain daripada itu, kita juga memberikan program kesedaran kepada bakal-bakal anggota untuk melanggan produk dan perkhidmatan koperasi. Mungkin dalam mesyuarat agung permulaan telah dibincangkan, contohnya koperasi hendak menjalankan aktiviti kedai runcit koperasi. Jadi di situ kita menggalakkan supaya apabila tertubuhnya kedai runcit koperasi, anggota hendaklah memberi sokongan. Janganlah berbelanja di kedai lain. Berbelanjalah di kedai koperasi. Dan selain daripada itu, kita juga menggalakkan penyertaan aktif dalam semua kegiatan koperasi. Sekurang-kurangnya lah anggota hendaklah hadir mesyuarat agung tahunan koperasi dan juga menyumbang idea khususnya dalam mesyuarat agung koperasi. Jadi dalam platform mesyuarat agung koperasi ini biasanya setelah koperasi itu didaftarkan. Dalam perundangan koperasi mensyaratkan mesyuarat agung tahunan koperasi hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tidak lewat 6 bulan daripada berakhirnya penyata kewangan teraudit koperasi. Jadi biasanya kita akan minta
anggota semasa mesyuarat agung itu untuk memberikan cadangan yang bernas lah, macam bagaimana untuk memajukan aktiviti koperasi. Okay, selain daripada itu, kita juga nak sentuh jugalah adalah menjadi keadilan, anggota menjalankan tanggungjawabnya dan koperasi juga mempunyai obligasi. Antaranya koperasi itu hendaklah mematuhi perundangan koperasi, dan yang keduanya, lembaga koperasi sendiri hendaklah berhemat dan bertekun, seperti mana ahli perniagaan yang lain. Sebab itulah dalam hal ini di pihak SKM kita sebenarnya ingin menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan PUJB dan juga pihak tekun supaya kita boleh mengenal pasti usahawan-usahawan yang boleh bergerak aktif dalam koperasi. Kadang-kadang Puan Izian, apabila koperasi didaftarkan, lembaga koperasi dia akan tanya kepada pegawai SKM, "Encik, kita nak berniaga apa, Encik?" Dia pula bertanya pada kita. Jadi kalau kita bekerjasama antara SKM, PUJB dan tekun, kita menggalakkan usahawan itu sendiri memegang pucuk kepimpinan koperasi supaya mereka boleh berkongsi pengalaman mereka dalam menguruskan syarikat mereka supaya perniagaan yang lebih kurang sama boleh dilaksanakan oleh koperasi. Itu antara tanggungjawab koperasi. Dan selain daripada itu, selain daripada mesyuarat agung tahunan, mesyuarat lembaga hendaklah diadakan mengikut undang-undang kecil. Ada setengah koperasi kekerapan mengadakan mesyuarat lembaga adalah 3 bulan sekali. Tapi kalau koperasi kredit biasanya sebulan sekali. Sebab banyak permohonan pembiayaan daripada anggotanya. Dan apa yang penting dalam pentadbiran koperasi, aktiviti perniagaan itu hendaklah ada punca kuasanya. Dalam mesyuarat agung, dalam undang-undang kecil, anggota menetapkan aktiviti perniagaan apakah yang perlu dilaksanakan oleh koperasi. Dan sekiranya koperasi ingin menceburi aktiviti perniagaan yang tidak dinyatakan dalam undang-undang kecil, maka koperasi hendaklah meminda undang-undang kecilnya dalam platform mesyuarat agung tahunan. Dan antara obligasi koperasi adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan. Yang inilah peranan SKM yang besar bagi memastikan pengurusan kewangan ini dilaksanakan dengan teratur. Kita ada section dalam akta koperasi yang menyentuh berkenaan penyelenggaraan akaun. Apa-apa saja transaksi kewangan hendaklah direkodkan dalam buku koperasi tidak lewat 30 hari daripada tarikh transaksi tersebut. Dan biasanya selepas berakhir penyata kewangan, perundangan koperasi membenarkan sehingga 2 bulan untuk koperasi menyebabkan penyata kewangan itu diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan koperasi. Dan antara peranan SKM dari segi pengurusan kewangan, kita ni Puan Izian, kita ada Cooperative Inspector di SKM. Namanya CI. Jadi tujuan dia adalah untuk memastikan koperasi mematuhi penyelenggaraan akaun tersebut dan juga tiada penyelewengan yang dilaksanakan oleh pihak koperasi. Dan kita antara lain peranan SKM, kita memastikan supaya share deposit dikutip daripada anggota koperasi. Koperasi ni dia tak boleh kutip deposit daripada bukan anggota koperasi. Jadi ini adalah peranan SKM supaya koperasi mematuhi perundangan koperasi. Okey. So mungkin tu pengarah juga boleh kongsikan bagaimana pula dengan saya maklum juga setiap koperasi ni mesti ada struktur organisasi mereka sendiri. So soalan saya adalah macam mana dia struktur organisasi tu dan kawalan pengurusan tu dalam koperasi dan siapa yang memegang kuasa tertinggi dalam satu-satu koperasi tersebut. Okey. Dia struktur pentadbiran koperasi ni, saya ambil contoh sebuah kereta lah Puan Izian. Kereta yang ada 4 tayar ni. Jadi satu tayar ini kita
terjemahkan sebagai anggota koperasi. Okay. Tayar yang kedua adalah pengurusan koperasi. Tayar yang ketiga adalah lembaga koperasi, dan tayar yang keempat adalah jawatan kuasa audit dalaman. Okay. Itu yang kita tekankan dalam koperasi. Jadi keempat-empat pihak ini hendaklah saling bekerjasama dalam menguruskan operasi harian koperasi. Sebab itulah dalam struktur koperasi, kuasa tertinggi adalah terletak pada mesyuarat agung tahunan koperasi. Mesyuarat agung yang melantik anggota lembaga koperasi, dan anggota lembaga koperasi boleh melantik jawatan kuasa audit dalaman, dan anggota lembaga koperasi boleh melantik pengurusan koperasi. Dan biasanya pengurusan koperasi ini kita bagikan kepada 4 cabang, iaitu yang pertamanya projek perniagaan, yang kedua jualan ataupun pemasaran, yang ketiga pentadbiran, dan yang keempat kewangan, dan mungkin boleh saya tambah lagi satu, keanggotaan dan kebajikan anggota koperasi. Okey. Banyak sebenarnya kan. Kalau tadi Tuan Pengarah kita kata beauty of koperasi, dan kita cerita pasal kereta pula, tayar tadi. So mungkin untuk next ni mungkin apa Tuan Pengarah, mungkin motor ke? Mungkin contoh. Okey. Mungkin Tuan Pengarah boleh sharekan juga pada kita tanggapan yang menyatakan koperasi ni dia hanya buka kedai roncit saja. Selalu bagaimana kalau koperasi ni skeptikal sebenarnya berkenaan dengan koperasi adalah kedai roncit, buka kedai roncit. So mungkin boleh tu juga Tuan Pengarah jelaskan kepada kami apakah sektor ekonomi sebenar yang boleh diceburi oleh koperasi pada masa kini. Kita tak nak nampak lah SKM ni sekadar you buka kedai roncit, you boleh buka. So tak nak macam tu. So mungkin dapat pencerahan daripada Tuan juga berkenaan perkara ni. Sebenarnya saya tak menyalahkan persepsi masyarakat di luar sana yang mempunyai anggapan bahawa koperasi ini aktivitinya adalah kedai roncit sahaja. Sebab tu saya suka balik kepada sejarah tahun 1844. Sejarah di mana berlaku di Rockdale yang terletak di Manchester, England. Di mana pada masa itu berlakulah revolusi perindustrian. Di mana pada masa itu ekonomi telah beralih daripada sektor pertanian kepada sektor perindustrian. Dan pada masa itu terdapat perhijrahan beramai-ramai, terutama sekali anak-anak muda, belia dan wanita untuk bekerja di kilang-kilang. Jadi apabila bekerja di kilang-kilang, akibat daripada revolusi perindustrian ini, mereka dibayar kadar gaji yang sangat minimum. Dengan keadaan persekitaran kerja yang tidak kondusif, dan pada masa itu masyarakat di sana telah mengalami kenaikan kos harga barangan keperluan asas. Sebab itu pada masa itu terdapat satu figura dalam gerakan koperasi sedunia, iaitu yang bernama Robert Owen. Robert Owen ini mencadangkan supaya perniagaan dijalankan secara tolong-menolong sesama pekerja-pekerja kilang tersebut. Jadi mereka telah menubuhkan kedai roncit koperasi pada tahun 1844. Jadi antara lain, kalau persepsi masyarakat di Malaysia pada masa ini yang menyatakan bahawa koperasi ini hanya menjalankan kedai roncit koperasi saja, itu adalah kita mengimbau kembali sejarah penubuhan koperasi dunia pada tahun 1844. Namun di Malaysia pada tahun 1922, kita lebih menumpukan kepada bagaimana untuk kita menangani masalah orang tengah. Contohnya di sebelah Parit Bontar sana, di sebelah Perak sana, Taiping sana,
petani-petani biasanya apabila mereka menanam padi, biasanya setahun sekali hasil tuaian tu. Jadi sementara untuk mendapatkan hasil tuaian padi, adalah orang tengah ni, kita panggil ceti lah. Ceti ni dia akan menawarkan pinjaman kepada petani-petani tersebut. Jadi sebab itulah kerajaan British pada masa itu, seingat saya namanya Arthur Young, dia telah buat kajian berasaskan konsep yang ada di India dan juga konsep yang ada di Burma, di mana petani-petani di India dan petani-petani di Burma juga mengalami masalah yang sama dengan orang tengah yang menawarkan pinjaman kepada petani-petani tersebut, dan berlakulah penindasan. Sebab itu kerajaan British pada masa itu mencadangkan supaya menubuhkan koperasi kredit. Kita panggil koperasi kredit. Satu koperasi ditubuhkan di bandar dan satu lagi koperasi ditubuhkan di luar bandar. Dan koperasi yang ditubuhkan di bandar ni terdiri daripada syarikat kerjasama, jimat cermat, pinjam-meminjam, telekom dan pos pada masa itu. Pada tahun 1922 iaitu 21 Julai 1922. So satu koperasi ditubuhkan di bandar yang kita panggil koperasi bandar lah, dianggoti oleh penjawat awam pada masa itu, supaya meminjam dengan syarikat kerjasama tersebut. Dan di luar bandar kita ada syarikat kerjasama Tebuk Musa, Parit Bontah, untuk memberikan pinjaman kepada petani-petani. Jadi di Malaysia ini dia lebih kepada koperasi kredit sebenarnya, Puan. Kalau kita tengok profil 100 koperasi terbaik Malaysia, kebanyakannya diterajui dan dipimpini oleh koperasi-koperasi kredit. Salah satu contohnya adalah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. Bank Rakyat itu sebenarnya adalah suatu koperasi. Kita ada koperasi Co-op Bank Pertama, juga menjalankan aktiviti kredit. Kita ada koperasi Telekom, koperasi Petronas, koperasi polis. Kebanyakannya mereka koperasi yang kukuh ini menjalankan aktiviti kredit. Jadi di negeri Johor khususnya koperasi-koperasi yang berjaya ini adalah koperasi-koperasi yang melaksanakan aktiviti peladangan, selain daripada aktiviti perkhidmatan kewangan. Dalam koperasi juga ada aktiviti RANU, RANU yang dijalankan oleh koperasi-koperasi, dan juga kita ada koperasi yang menjalankan aktiviti pemborongan dan peruncitan, pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, pertanian dan industri asas tani, dan pembangunan hartanah dan industri pembinaan. Okey, banyak sebenarnya. Jangan judge ya, jangan judge. Hanya kedai roncik sebenarnya. Hanya kedai roncik, tapi sebenarnya banyak sebenarnya sektor ekonomi koperasi ni. Kalau kita betul-betul study, kita betul-betul tengok dan kita yang tertera di skrin ni sebenarnya banyak. So jangan judge ya, hanya kedai roncik saja, sebenarnya banyak. Okey. Tuan, mungkin boleh juga kongsikan kepada kita pencapaian gerakan koperasi di Johor lah sepanjang untuk tahun 2025 ni. Okey. Kongsikan juga. Sebenarnya di Johor ni kita ada 1409 koperasi dengan keanggotaan seramai 466,962 dengan kutipan share dan yuran sebanyak 326 juta dan aset sebanyak 1.48 bilion. Dan perolehan ataupun pendapatan koperasi untuk setahun saja, Puan Izian, hampir 1 bilion, 908 juta. Ini adalah sebenarnya kekuatan gerakan koperasi di negeri Johor. Dia ikut nilai sahaja pun dah besar dah. Itu saja dah mencecah bilion dah. Okey. So mungkin juga Tuan Perkara boleh kongsikan juga untuk SKM sendiri. So apa peranan serta komitmen khusus yang telah diterjemahkan oleh Kerajaan Negeri Johor dalam menyokong kelangsungan iaitu gerakan koperasi untuk tahun lalu ni lah. Okey. Sebenarnya gerakan koperasi negeri Johor amat berterima kasih
kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz bin Ghazi kerana tidak jemu-jemu memberikan peruntukan kepada gerakan Koperasi Negeri Johor. Pada tahun ini saja kita telah diperuntukkan sebanyak RM500,000 daripada Kerajaan Negeri Johor untuk kita merangsang aktiviti perniagaan koperasi melalui program Johor Co-op Booster. Dan juga pada tahun ini kita akan melaksanakan Johor Co-op Fest yang kita jangka akan dilaksanakan pada Julai 2026. Tahun lepas saja kita menerima peruntukan sebanyak RM500,000 untuk melaksanakan aktiviti smart farming secara aerotower. Jadi melalui peruntukan Kerajaan Negeri Johor, kita mempunyai suatu persepsi baru, iaitu kita bertani tidak menggunakan tanah. Kita bertani menggunakan aerotower. Aerotower supaya kita boleh memastikan gerakan koperasi juga berperanan dalam keterjaminan makanan. Contohnya sekarang ini dengan isu geopolitik, dengan harga minyak yang meningkat, kita harapkan melalui projek smart farming ini yang pada masa ini kita laksanakan di Batu Pahat. Mudah-mudahan pada masa hadapan kita akan mohon peruntukan daripada Kerajaan Negeri Johor supaya projek smart farming ini kita nak perluaskan ke 9 daerah yang lain di Negeri Johor. Dan Alhamdulillah di Negeri Johor ni harapan saya lah supaya pada suatu masa nanti kita juga menyokong inisiatif Johor Singapore Special Economic Zone yang dilaksanakan antara Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Singapura. Dan mudah-mudahan Puan Nizian, ini mungkin cita-cita saya lah sebagai pengarah SKM Negeri Johor. Pada masa akan datang kita nak lihat hasil pertanian daripada gerakan koperasi Johor ini sekurang-kurangnya boleh dieksport ke negara jiran kita iaitu ke Singapura. Sekurang-kurangnya menembusi pasaran negara, insyaAllah. Okey Tuan, mungkin juga tadi kita dah cerita pasal inisiatif daripada Kerajaan Negeri Johor. Mungkin juga Tuan boleh kongsikan jugalah apa bentuk sokongan ataupun hala tuju strategik lah serta peruntukan dana yang telah digariskan oleh Kerajaan Persekutuan bagi memperkasa orang kata nak memperkuatkan generasi atau menggerakkan koperasi ni secara nasional, secara generalnya. Sebenarnya gerakan koperasi negeri Johor boleh menikmati bantuan melalui peruntukan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Dan SKM sebagai agensi pengawal seliaan koperasi, kita sentiasa menawarkan bantuan kepada koperasi dan juga kita menawarkan pinjaman kepada koperasi. Jadi apa-apa saja rancangan yang dilaksanakan oleh SKM adalah selaras dengan dasar koperasi Malaysia dan juga dasar keusahawanan nasional tahun 2030. Okay. Melalui produk bantuan yang ditawarkan oleh SKM, sebenarnya kita ada 20 program. Banyak ni. Daripada kategori startup, scale up, pemulihan, eksplorasi pasaran, fasilitasi perniagaan dan juga Apex. Okey. Antara program-program yang saya boleh terangkan pada masa ini, program startup ni biasanya kita tawarkan kepada koperasi-koperasi yang
model perniagaan dia masih dalam peringkat infant stage. Maksudnya kita nak merangsang perniagaan baru yang diceburi oleh koperasi. Dan bantuan ini kita boleh berikan sehingga RM100,000 bagi program yang pertama ini, iaitu program kelestarian koperasi. Contohnya kalau koperasi melibatkan diri dalam aktiviti pengurusan sisa, tenaga boleh diperbaharui dan projek rendah karbon, SKM boleh menawarkan bantuan sehingga RM100,000. Selain daripada itu, kita juga ada program Frank, di mana koperasi yang terlibat dalam aktiviti franchise atau pelesenan diberikan grant sehingga RM200,000. Untuk makluman Puan Izian dan juga audien di luar sana, sebenarnya terdapat sedikit kekangan. Sebenarnya koperasi tidak boleh menjadi franchisor. Koperasi hanya boleh menjadi franchisee. Jadi untuk melengkapkan koperasi sebagai franchisee ini, SKM merangsang pembangunan koperasi melalui program pembangunan franchise koperasi, dan kita boleh memberikan grant sehingga RM200,000. Selain daripada itu, kita juga ada program Citra. Biasanya dalam gerakan koperasi Negeri Johor ni ada juga koperasi-koperasi yang tidak aktif. Macam mana kita nak memulihkan balik koperasi tidak aktif ni melalui program transformasi koperasi yang dipanggil Citra, grant sehingga RM30,000. Kita juga ada program Bakti Madani. Yang ini khusus kepada koperasi komuniti koperasi India. Kita boleh menawarkan bantuan sehingga RM30,000. Dan juga kita ada program yang berikutnya, iaitu Serasi. Serasi ni apabila pihak Institut Keusahawanan Negara mengiktiraf koperasi sebagai perusahaan sosial, maka koperasi boleh memohon bantuan Serasi ini. Selain daripada itu, kita juga ada program TEKAD, iaitu program transformasi ekonomi koperasi pertanian padangan. Kita menggalakkan koperasi supaya menggunakan Internet of Things dalam aktiviti perniagaan mereka, contohnya penggunaan sensor, otomasi, drone, agritech, elektrik solar dan sebagainya, dan kita boleh memberikan bantuan sehingga RM190,000 bagi koperasi yang terlibat dalam aktiviti pertanian, peladangan, ternakan, perikanan, termasuk aquaculture. Jadi sebenarnya banyak lagi lah kalau saya nak ceritakan berkenaan dengan bantuan koperasi ini. Dan yang ini adalah program prospek semarak pembangunan ekonomi koperasi. Yang inilah yang selalu direbuti oleh koperasi. So, kita boleh berikan bantuan sehingga RM300,000. Ini yang menjadi rebutan lah. Yang menjadi rebutan. Menjadi idaman lah ni. Menjadi idaman. Supaya koperasi boleh menektara premis bangunan apa-apa saja struktur binaan bagi tujuan perniagaan. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya lah kalau saya nak ceritakan di sinilah. Kita ada program Scope. Koperasi bertindak sebagai distribution center dalam aktiviti pemborongan dan peruncatan. Kita boleh berikan bantuan dalam bentuk nektara premis, peralatan gondola, cold room, chill room, freezer, chiller, even ke kenderaan sekalipun. Kita boleh berikan bantuan kepada koperasi sehingga RM250,000. Banyak Ini program LEAP, Federasi Koperasi ini adalah sebenarnya dalam setiap sektor ekonomi. Contohnya sektor perkhidmatan kewangan, kita ada satu koperasi menengah yang dipanggil Federasi Koperasi. Biasanya Federasi Koperasi ini di peringkat
ibu pejabat, SKM ibu pejabat lah, boleh memberikan bantuan sehingga RM150,000. Okay. Dan antara lain pinjaman, kita boleh memberikan pinjaman RM200,000 tanpa cagaran, dan juga kita boleh bagi bantuan kepada setiap koperasi sehingga 30 juta bagi pinjaman bercagar. Jadi kalau kita ada banyak produk di sini, Best 100 Financing, Good Master Financing dan sebagainya lah. Jadi inilah peluang yang ditawarkan SKM kepada koperasi-koperasi yang berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. So audiens yang di luar sana dah boleh memikirkanlah untuk menubuhkan suatu koperasi baru di kalangan mereka. Mungkin banyak kan. Sehari saya pun tengok satu-satu pun pino nak memahami dalam konteks dalam konteks koperasi ni sendiri. Mungkin Tuan Pengarah mungkin boleh sharekan kat mana masyarakat Johor ataupun koperasi ataupun individu yang berminat nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme koperasi itu sendiri. So bagaimana boleh berurusan dengan pihak SKM? Okey, di Johor kita ada 7 pejabat wilayah. Kita ada di Johor Bahru, kita ada di Pontian, kita ada di Batu Pahat, Keluang, Segamat, Batu Pahat dan juga Muar. Biasanya sebelum penubuhan atau pendaftaran koperasi, pegawai-pegawai SKM dia akan turun ke Padang. Dia akan berinteraksi dengan bakal-bakal anggota yang hendak menubuhkan koperasi ini. Kita berinteraksi dengan mereka, kita tanya apakah aktiviti perniagaan yang sesuai bagi masyarakat di kampung sana dan sebagainya lah. Dan kemudian kita akan bimbing koperasi untuk sekurang-kurangnya mendapat surat kebenaran pendaftaran koperasi terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini kita minta bakal anggota untuk menubuhkan Pro-Tem Committee ataupun Jawatankuasa Penaja untuk melayari website SKM hasrat untuk mendaftarkan koperasi. Jadi sebagai pengarah SKM Cawangan Negeri Johor, biasanya apabila saya puas hati dengan maklumat yang dikemukakan oleh koperasi, dengan bimbingan pegawai SKM, kita akan keluarkan surat kebenaran pendaftaran koperasi. Jadi melalui surat kebenaran pendaftaran koperasi, kita bagi tempoh kepada bakal-bakal anggota ini untuk mengadakan mesyuarat agung permulaan untuk mendaftarkan koperasi. Jadi peranan SKM ni daripada mula hendak menubuhkan koperasi sehinggalah untuk membatalkan koperasi dilaksanakan oleh SKM sebagai agensi pengawasan koperasi. Dengar tu bakal-bakal ataupun anggota koperasi di mana Tuan Pengarah pun dah menjawab ke mana boleh dapat ataupun nak tahu info ataupun maklumat lanjut berkenaan dengan koperasi sendiri. So bolehlah berbuat demikian seperti yang dinyatakan oleh Tuan Pengarah. Okey Tuan Pengarah, mungkin ada kata-kata akhir sebab kita pun dah sampai ke hujung rancangan ni Tuan Pengarah, dalam nak membangkitkan orang kata semangat dalam nak mencipta satu koperasi yang terbaik, especially di Johor sendiri. So apa harapan Tuan berkenaan dengan koperasi, gerakan-gerakan koperasi, sama ada yang dah diwujudkan ataupun yang baru bercadang nak mewujudkan? Okey. Sebenarnya saya sentiasa menggalakkan penubuhan dan pendaftaran koperasi. Seboleh-bolehnya saya mahukan setiap kampung, setiap taman perumahan, setiap keluarga mempunyai koperasi tersendiri. Hinggakan setiap keluarga mempunyai koperasi tersendiri. Dan cantiknya koperasi ini adalah mereka akan mendapat bimbingan berterusan daripada pegawai-pegawai SKM. Contohnya untuk merangka aktiviti perniagaan koperasi. Dan Puan Izian, saya nak maklumkan di peringkat SKM Ibu Pejabat,
ada dikeluarkan profil 100 koperasi terbaik Malaysia. Dan saya suka menyatakan daripada 100 koperasi terbaik Malaysia, 10 datangnya daripada negeri Johor. Okey. Dan SKM Ibu Pejabat juga ada keluarkan profil 350 koperasi terbaik Malaysia, dan 60 daripada 350 datangnya daripada koperasi di negeri Johor. Jadi di peringkat SKM negeri Johor, saya sentiasa menetapkan prinsip pendidikan, latihan dan maklumat yang dikendalikan oleh Institut Koperasi Malaysia, dan saya sentiasa menekankan konsep kerjasama antara koperasi supaya koperasi-koperasi yang baru ini dapat dibimbing oleh koperasi-koperasi besar, koperasi-koperasi yang tersenarai dalam profil 100 koperasi terbaik Malaysia dan dalam profil 350 koperasi terbaik Malaysia. Kita laksanakan konsep mentor-mentee. Okey. Kita ada juga program-program pemadanan perniagaan dengan syarikat dan sebagainya. Itulah hasrat saya. Dengar tu, antara hasrat Tuan Pengarah kita lah dalam nak menjayakan koperasi ni ke arah yang satu aras yang lebih tinggi, yang boleh kita letakkan. Semoganya apa orang kata, perkongsian untuk hari ni ataupun input untuk hari ni difahami dan diambil maklum, ataupun orang kata input-input tu boleh dikongsi-kongsikan jugalah ya Tuan, kepada orang ramai di luar sana berkenaan dengan kepentingan koperasi kepada orang ramai lah. Okey. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Pengarah kita atas kesudian hari ini berkongsi. Saya rasa hampir 1.5 jam kita bersiaran langsung hari ini berkenaan dengan skim produk dan perkhidmatan SKM Negeri Johor. So harapnya di luar sana tu mana-mana usahawan kita, suka untuk saya ingatkan sekali lagi ya kepada usahawan kita yang baru, yang bercadang ataupun ada orang kata koperasi-koperasi yang berminat untuk turut serta ataupun join bawa SKM. So bolehlah follow kita punya semua platform social media kami, iaitu Perbadanan Usahawan Johor. So kita ada juga TikTok kita pujb.official, dan juga untuk perkongsian hari ni boleh ulang siar dan ulang tonton di mana Cik Zian di YouTube kita, iaitu PUJB TV. So semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang bersama dengan agensi yang berlainan atau usahawan kita yang berbeza untuk episod akan datang. So semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Mazin PJB. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Ini Ali, seorang usahawan muda yang baru memulakan perniagaan pertamanya di Johor. Visi kami di PUJB adalah untuk menjadikan Johor sebagai pusat keusahawanan terkemuka di Malaysia. Dengan misi untuk menyediakan sokongan dan sumber yang diperlukan, kami berusaha memacu pertumbuhan ekonomi melalui kejayaan usahawan tempatan.
Terpadu memberikan akses kepada maklumat peniaga, sokongan jaringan, serta pelbagai peluang perniagaan yang dirancang untuk membantu usahawan mengembangkan perniagaan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Kami mensasarkan untuk menjadikan PJB satu-satunya ataupun agensi utama kerajaan negeri yang membantu usahawan, mendidik usahawan bagi melahirkan usahawan yang lebih baik, yang lebih berdaya maju, lebih produktif dan lebih berkualiti lah di Johor, insyaAllah. PJB telah memberikan sokongan yang sangat luar biasa dan juga bimbingan kepada saya. Mereka telah membantu saya menjalankan perniagaan ini dengan yakin. Kini impian saya telah menjadi kenyataan setiap hari. Terima kasih PJB. Terima kasih terhadap Terima kasih kepada PJB dan Kerajaan Johor. Terima kasih kerana menonton. Sertai kami di Perbadanan Usahawan Johor dan bersama-sama kita akan mencipta kejayaan.